Hello, wahai orang yang pernah dengar tentang P. Ramlee tapi tak pernah dengar tentang M. Ramlee. Ya, ini dulu nama yang saya nak guna dulu, tapi malangnya dah ada. Sama juga macam Y. Ramlee pun sudah ada, A. Ramlee pun sudah ada, M. Ramlee, yang Ramlee lain, cuba S. Ramlee tak ada. Untung dah ada channel dia saya. Ya, malangnya channel yang ni saya tak boleh tukar nama lah, sebab ya tak ada nama yang sama channel saya. Kalau ada mesti boleh tukar nama juga. Okey, untuk M. Ramlee ni saya dulu ingatkannya dia cuba buat lagu raya. Rupanya dia pernah nyanyi bersama dengan perempuan yang saya tak kenal. Ya, ini lagu dia lah. Saya kena slow sikit lah lagu dia ni, kuat sangat lah. Ni lagu raya je, lagu solo je, dia cuba buat lagu solo raya. Ya, saya pernah cuba tengok dia dalam komen saya cuba tengok dia M Studio. Ya, M Studio saya pernah cari lah maklumat tentang dia, tapi malangnya mereka cuba ada maklumat P. Ramlee, A. Ramlee, Y. Ramlee dengan Ramlee lain tak ada pula. Ya, siapa yang pernah tengok M. Ramlee sila komen ya. Y. Ramlee ke apakah sila komen. Okey, untuk Ramlee yang lain ni yang saya nak komen. Ya, sebenarnya saya tak kenal sangat Ramlee yang lain. Ya, Ramlee yang lain ada berapa saya pun tak tahulah. Ya, sebut pasal Ramlee, ya, mungkin Malaysia patutnya ada Ramlee baru kot. Jadi anda boleh tengok saja S. Ramlee. Jangan lupa tengok channel YouTube dia ya. Lagu saya tu, lagu-lagu dia ada 100 lagu. Seperti M. Ramlee ni cuba ada 2 lagu je. Itu pun menyanyi dengan perempuan yang saya tak kenal. Ya, ada tak Ramlee lain daripada bangsa lain ke apa? Ya, saya pun tak tahulah ada ke tak ada. Ya, M. Ramlee ni saya tak jumpa maklumat. Ya, cari-cari, ya, tak ada banyak orang buat video. Dia ni cuba penyanyi. Kalau video pun, video pelakonan dia sikit je. Saya tak jumpa video lakonan dia. Ya, mungkin sebab dia tak terkenal sangat kot sebagai penyanyi. Ya, macam Mona apa tu, saya tak nak cakap lah pasal tu. Ya, A. Ramlee ke, M. Ramlee ke, banyaklah Ramlee lain. Ada berapa Ramlee? Rasanya tahun ni saya ada Ramlee yang barulah untuk abad ni. Ya, macam kita tahu kat Kedah ke, kat Malaysia ke, ya, sama-sama tak banyak studio filem. Ya, kalau banyak studio filem, banyak studio lagu radio, confirm lah ada Ramlee baru, confirm ada pelakon baru. Ya, maklumlah orang jarang tengok YouTube, jarang tengok TikTok. Ya, kat TikTok sikit-sikit lah. Okey, sila komen kalau anda pernah tengok channel YouTube M. Ramlee, kalau anda pernah dapat maklumat tentang M. Ramlee. Kalau A saya ada, kalau S. Ramlee masih ada. Sila tengok channel YouTube S. Ramlee kalau anda mau cari maklumat lebih. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe sebelum tu ya. Oh ya, untuk M. Ramlee ni, ya, lagu raya dia saya sudah dengar. Lagu dia dengan perempuan yang saya tak kenal tu pun saya dah dengar. Ya, jadi buat masa ni dia cuba ada satu album solo je lah. Jadi sebenarnya dia ada 2 lagu lah. Lagu raya biasalah. Ya, kalau lagu raya confirm semua orang buat. Ya, saya buat video je pun sebab tak banyak maklumat saya dapat. Ya, jadi tak banyak maklumat. Jadi sila komen kalau ada maklumat lain tentang M. Ramlee ni. Ya, saya memang tak kenal sangat. Maklumlah studio filem ke, studio power gam ke tak banyak. Ya, saya cuba cari maklumat. Adalah orang yang mirip P. Ramlee sekarang ni tapi tak guna nama Ramlee atau huruf lain. Ya, yang tu saya tak nak bahas lah. Okey, untuk tu anda tengok sendiri penyanyi-penyanyi zaman sekarang. Kalau ada banyak studio filem, mesti mereka dah jadi pelakon dah. Kenapa saya cakap begitu? Ya, kalau ada orang buat filem komedi, cuba tayang muka, bukan tayang bakat. Ya, macam tu lah saya nak cakap. Ya, kadang-kadang saya tengok filem ni tunjuk muka ke tunjuk bakat Kadang-kadang saya nak juga tengok filem musikal. Adalah orang buat filem musikal tahun ni ataupun tahun depan yang lain-lain. Ya, dah lama juga saya tak buat video pasal apa. Ya, tak cukup maklumat lah. Okey lah, sebab pasal maklumat je sila saja komen kalau ada cukup maklumat lain tentang M. Ramlee ni. Maklumlah M. Ramlee ni saya tak cukup maklumat. Lagu dia saya dah dengar cuba 2. Lagu dia cuba ada 2 dia, iaitu dengan
pendengar perempuan yang saya tak kenal, yang album solo dia cuma lagu Laya je. Ya, itu sajalah yang saya tahu. Okey, tentang M. Ramlee. Sila komen kalau anda pernah tengok album dia yang ada dua orang tu. Okey. Saya banyak duit lah untuk buka studio radio. Okey. Jangan lupa tekan butang lonceng, butang subscribe. Ya, jangan lupa tekan subscribe ya. Okey, jangan lupa share pada kawan-kawan anda. Ya, nak berdagang kat YouTube saya tak erti. Okey lah. Nak buat filem pun saya tak erti. Okey lah. Menyanyi saya pandai lah. Okey, itu saya cakap. Bye bye. Jangan lupa tekan lonceng untuk subscribe. Bye.